perbezaan jus golik kita ni dengan jus lain? Mesti tengah confuse kan? Kalau nak tahu, jus golik kita ni kita lebih fokus kepada orang yang mana ada masalah angin, GERD, gastrik, anxiety, pedih-pedih ulu hati, loya-loya, semua boleh try amalkan kita punya jus golik ni. Sebab jus golik kita ni menggunakan 100% herba semula. Jadi kita tak ada langsung menggunakan bahan pengawet, tak ada langsung menggunakan bahan kimia serta tak menggunakan langsung gula tambahan. Antara herba yang kita gunakan dalam jus golik ni ialah batang mimpi sebagai herba utama tradisi yang orang dulu gunakan untuk bantu kawal kita punya asid dalam perut, bantu mengurangkan kita punya keradangan perut dan bantu sistem penghadaman jadi lebih selesa. So kalau akak, abang, pakcik, makcik nak try kita punya jus ni, boleh je komen nak dekat bawah. Nanti kami akan bantu dan guide cara macam mana nak dapatkan jus kita ni. Okay? So jangan lupa beli. Bye.